Salam kisah nak kahwin, tapi Tata tak nak datang. Kan. Hai, Assalamualaikum. Saya tak nak jadi bini orang. Hi, welcome back to my channel. Budak Lupus is here. So, hari ni ataupun video kali ni sebenarnya saya nak buat surprise untuk my bestie. Tapi tak jadi, plan tak jadi sebab dia WhatsApp ni. So, jadi kita buat yang lain lah. Ini last minute punya plan. Sebab ikutkan plan asalnya tu saya nak buat surprise. Sebab kami ada janji nak pergi kopi-kopi, tea time kan. Nak cik-cik before dia balik kampung. Sebab dia nak kahwin. Minggu ni dia akan berkahwin. Yeay, Arisha be a someone wife. So yeah, I'm so happy. Congratulations. But sedihnya saya tak dapat pergi. Sebab saya dah rancang dah. Saya dah ada buat nak pergi road trip ke Kelantan. Tapi saya tak dapat nak pergi sebab ayah saya kena stroke dan dia masih di hospital. Jadi saya tak dapat lah untuk pergi. Dan saya pun dah bagi tahu dia. Dan itu yang kami plan untuk berjumpa sebelum dia balik kampung. Tapi dia tak dapat nak ni. Sebab yelah, saya pun tak nak push. Tapi saya ada buat something. Saya bagi something yang orang cakap small gift lah untuk dia. Tapi nanti mungkin lepas dia dah kahwin akan ada another surprise. Sebab saya nak surprise kat dia petang ni. Macam ada table deco and so on. So tapi dia tak boleh. Jadi tak apalah, saya pun tak memaksa. Sebab yelah bride to be kan. Jadi macam banyak benda dia nak kena fikir. It's okay. But saya nak bagi hadiah yang saya just small gift for her. This one. So saya akan letaklah barang dan saya berikan dia ini. Tada. Mandian. Wangi tau, saya suka. Tapi sebenarnya dia tak suka pink. Tapi ini je yang cepat. Ini adalah lotion. Sebab Arisha ni dia suka wangi-wangi. Dia suka perfume. Tapi ini je yang cepat. Saya tak boleh nak buat apa. So saya bagi yang ini. So kan. Dan juga this one, hair clip. Sebab dia sangat suka butterfly. So saya belikan yang design butterfly tu dia. Sebenarnya saya dah plan everything. So yalah, kita hanya mampu merancang. Bila kita merancang, ada juga yang merancang. Jadi saya tak dapat nak ni pergi nak hadir. Sebenarnya saya rasa sedih dan macam terkilan lah. Saya tahu dia pun rasa macam benda yang sama. Sebab dia memang nak saya hadir ke majlis pernikahan dan dia punya wedding. Tapi itulah, saya pun ada kekangan daripada urusan keluarga. Ayah pun tak sihat lagi sebab masih di hospital. Buat masa sekarang dia masih di hospital. Tapi saya tak pasti kalau dia keluar situ pun saya tak boleh pergi. Sebab ya memang weekend ni 11 Julai dia punya wedding, dia punya akad nikah. Saya tak dapat. Dan ikutkan memang petang ni pun saya nak buat surprise untuk dia, untuk kami punya time together. Sebab kami pun dah lama tak spend time together. Tapi yalah, bila mengingat masa ni dan dia pun sibuk, banyak dia nak buat kan. Jadi kita faham. Dan ini adalah hadiah, small gift. Ini small gift saya untuk awak Arisha. So saya harap awak suka benda ni. Next time maybe after your wedding kita boleh spend time together, insyaAllah. Dan cuma saya berharap untuk Arisha, semoga dipermudahkan urusan sepanjang majlis
dan diberi kesihatan yang baik, sebab dia pun ada tiba-tiba dekat daripada 2 minggu 3 minggu sebelum kahwin dia dapat slip disc. So saya harap dia diberikan kesihatan yang baik sepanjang majlis dan ke depan ni, insyaAllah. Dan saya minta maaf juga sebab saya tak dapat hadir ke majlis awak. Saya rasa sedih sangat, saya tak boleh nak pergi, dan saya harap semua berjalan lancar, dan awak bahagia, dan insyaAllah. Sebab saya sedih, nak mau nangis. So I hope everything gonna be okay, insyaAllah. Okay. Meanwhile, Jangan record. Apa pula? Ni je mampu sekarang. Apa benda lagi? Sebab tak suka pink. Jailah. Boleh buka ni? Boleh lah, tapi ni je lah, tak sempat kan. Ingat tak aku cakap apa? Sebelum hang kahwin nak jawab pergi mana? Pergi spa kan? Itulah buat spa kat aku. Allah tak. Hang kenapa? Saya dapat ni. Tapi saya kena buat sendiri. Tapi saya kena spa sendiri. Jom mandikan aku. Nak mandikan aku tak? Sunat. Nak mandikan aku tak? Ni apa ni? Mandikan aku. Keluar dia muka. Itulah mandikan aku. Ni butterfly. Yes. Of course, it always be butterfly. Warna ni tak? Kenapa bukan biru? Ha? Kenapa bukan biru? Tak matching pink dengan biru. Ih. Hari tu pun dah bagi menantar apa tu? Aku bagi apa? Bagi kasut 2. Sebagai kasut yang satu lagi yang macam Cina tu. Jangan pakai ni. Jangan jelit-jelit. Saya bagi kasut 2 hari tu. Oh, sedapnya. Oh, bau coconut. Coconut and hibiscus. Sedap. Sedapnya. Aku selalu tengok kat TikTok je benda ni, tapi aku tak beli pun. Aku suka sebab ada saya beli. Tapi Tak nampak tak beli. sebenarnya kan, aku tak nak beli yang ni. Aku nak beli yang jenama Cari kat ucapan. Tolonglah. ucapan dekat YouTube, sebab aku dah record video dalam ni. Oh, ya kan? Tapi aku takkan bagi tahu lah sebab nanti akan nangis. Kepada Adisha, personally, saya sangat-sangat harap awak bahagia dengan perkahwinan ni, dan saya harap awak tak sedih lagi, dan semoga kebahagiaan itu milik awak. Dan dalam perkahwinan ni kita kena betul ansur, kita tak boleh nak keras kepala sangat. Kita give and take, dan everything. Dan saya harap awak bahagia je. Awak dapat bahagia awak tu. Akhirnya awak jumpa lelaki yang boleh jaga awak, yang akan berkorban segalanya untuk Allah, insya-Allah. Dan saya harap juga ini perkahwinan pertama dan terakhir awak, dan juga awak akan bahagia selamanya. Setakat kalau gaduh-gaduh tu biasalah perkahwinan, dan saya harap sangat awak kekal sampai tercenang. Sayang. end of flashback. Aku kena ke sini. And it always have to be Dewa, butterfly. tak bisa bahasa Inggeris. Tak bisa bahasa Inggeris. Pelak. Kalau hari ni. Suka. Bau coconut suka. Sebab saya beli yang apa nama dulu yang adalah yang Elianto. RM11 ayat Elianto pun aku beli coconut juga. Apa RM11.9 lupa. Aku lupa. Tak payah bagi tahu harga. Alamak. Janganlah jatuhkan malu. Alamak. Suka. Terima kasih Tata. Saya masih berharap supaya awak dapat datang. Tapi saya tak dapat datang. Saya masih lagi berharap mana tahu miracle. Dan Saya dengar tak ada Abah miracle sihat. sebab esok Abah akan ke hospital lama. Hospital lama. Dia akan pergi buat sesi fisio. Oh, dia dah start fisio. Laju? Esok pagi. Lagi? Untuk sahabat terbaikku, terima kasih kerana sentiasa ada dalam setiap perjalanan hidup saya. Awak ada ketika saya gembira, ketika saya sedih, ketika saya sakit, dan ketika saya jatuh. Terima kasih kerana tidak meninggalkan saya walau apa pun yang berlaku. Saya minta maaf kerana tidak dapat hadir pada hari bahagia awak. Percayalah, saya nak sangat ada kat sana. Walaupun saya tak ada secara fizikal, doa saya akan sentiasa mengiringi setiap langkah awak.
Sekali lagi saya ucapkan tahniah atas perkahwinan awak dengan adik. Semoga Allah memberkati rumah tangga yang dibina menggunakan kasih sayang, kebahagiaan, kesabaran serta rezeki yang melimpah dan hampa menjadi pasangan yang saling melengkapi hingga ke syurga. Semoga kebahagiaan milik awak Arisha selepas apa yang telah awak lalui dan awak kena hadap. Terima kasih juga menjadi sahabat saya yang sentiasa menerima saya seadanya. Semoga persahabatan kita tak pernah berubah walaupun kehidupan kita semakin berbeza. Saya sayang awak. Selamat menempuhi fasa baru dalam hidup. Pencarianku kini telah berakhir. Detik bahagia kini telah pun hadir. Ku percaya ketentuan yang esa, jodoh berdua begitu. Jangan angkat tangan. Tu, Walaupun- betul-betul Kelantan. Walaupun dia kecil tapi dia heavy. Okay, lepas ni kita akan rumput Arisha. Oh, dia nak flap. Dia nak flap. Betul. Boleh. Dia memang betul-betul Kelantan. Aku macam cincin kahwin aku pun tak macam ni. Apa? Ini okay, nak bagi kita satu je. Dia tukar cincin baru kan. Sebab Bukan sebab tak muat. sebab tak muat Bukan sebab cicilan tu murah. Cicilan tu Tak signature. ada. Memang sebab tak muat. Alasan tu memang tak muat. Cincin ni. So, ini berat tau. Cicilan tu signature. Mau tak muat 3,000. Besar tu. Besar. Aku pun masa nak beli tu aku pun fikir betul ke nak pakai. Betul. Tapi okey je. Itulah. Dia macam tengok balik. Okey. Pulau tak ada kalau nak 12 Kalau untuk ni lah untuk akad nanti. Lepas sikit. Wow, it's so nice. Jangan tahu. So kau tambah lagi. So So boleh mandi, pakai benda tu dengan masalah aku nak beli tapi aku macam aku rasa macam benda tu memalukan. Aku nak beli kemarin Itu memalukan apa sebab dulu aku pun dapat hadiah baju tu tau. Dan baju tu aku sampai dah setahun kahwin baru pakai. Sebab memalukan. Itulah macam Kak Lana kata lah. Kalau nak kasih tak ada pakai baju. Kalau nak kasih tak ada pakai Ini aku kena mute. Cerita-cerita ni kena mute, tak boleh cerita. baju. Tak boleh. Kami suka